Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Zulkarnain Hassan Basri atau dikenali sebagai Zusan selaku penceramah kita pada petang ini. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Madah berzahud selamat datang, lafaz bismillah membuka bicara. Saya Najmi Farhan bagi pihak Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya mengalu-alukan kehadiran hadirat sekalian ke program TikTok Islam in Japan. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Majlis pada hari ini akan dimulai dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Nur Solihuddin bin Nur Hishamuddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan izin-Mu kami dapat berkumpul dalam program TikTok Talk in Japan bersama Tuan Zulkarnain Hassan Basri pada hari ini. Kami memohon keberkatan-Mu agar majlis ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan rahmat. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas. Jadikanlah perkongsian yang bakal disampaikan oleh Tuan Zulkarnain Hassan Basri sebagai inspirasi dan panduan buat kami semua, khususnya bagi komuniti Muslim di Jepun ini, untuk terus menyumbang kepada ummah dan mengharumkan nama Islam di bumi matahari terbit ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah ukhuwah di antara kami, dan jadikanlah setiap usaha kami ini sebagai amal jariah yang diterima di sisi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala cabaran di perantauan dengan penuh sabar dan istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Ya Rabbal. Terima kasih kepada saudara Solihuddin atas bacaan doa sebentar itu tadi. Kini majlis diteruskan lagi dengan ucapan pengarah program. Majlis menyebut saudara Wan Fasdizan Syakirin bin Wan Abdul Aziz untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai minasan, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf di atas permasalahan teknikal yang berlaku. Kepada asalnya perancangan kita adalah untuk menggunakan Google Meet, tetapi telah berlaku sedikit permasalahan di bahagian teknikal, jadi kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi oleh itu saya sangat-sangat berterima kasih buat pihak-pihak mereka yang hadir untuk meeting ini, dan juga terutama sekali kepada speaker kita, saudara Tuan Zulkarnain Hassan Basri atau lebih mesra dikenali sebagai Zulsan. Dan kita amat bersyukur program ini dapat diadakan, dan ianya juga adalah kita akan ringkaskan sebagai sebahagian daripada siri TikTok yang kita akan jalankan di masa hadapan insya-Allah. Dan program ini adalah sebahagian daripada gagasan Ummatic Conscience, iaitu rangka framework praktikal Islam di bawah Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Dan kita mengharapkan supaya rangka kerja theoretical framework ini dapat kita perbesarkan lagi, dan kita akan mengadakan lebih banyak lagi program berdasarkan gagasan ini di masa hadapan insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengarah program atas ucapan tersebut. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masanya ke acara utama majlis pada hari ini, iaitu sesi talk bersama Tuan Zulkarnain Hassan Basri atau lebih dikenali sebagai Zusan. Saya serahkan majlis kepada saudara Yazin Aizat bin Yusuf Fauzi selaku moderator kita pada hari ini bagi sesi perbincangan. Dipersilakan.
Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Yazni Aizat bin Yusuf Fauzi, moderator anda pada petang ini. Sebelum kita mulakan sesi talk kita, ingin saya memperkenalkan terlebih dahulu siapakah speaker kita pada petang ini. Okey. Speaker kita pada petang ini ialah saudara Zulkarnain Hassan Basri ataupun kita panggil Zulsan. Sebutan San itu merujuk kepada panggilan hormat yang digunakan oleh masyarakat Jepun. Ianya sama dengan gelaran Encik. Okey. Beliau menceburi pendidikan kejuruteraan elektrik di Nihama National College of Technology Nihama Jepun dengan beasiswa Petronas. Beliau memerlukan kerjaya sebagai seorang jurutera selama 22 tahun di Onkyo Corporation. Beliau mula aktif dalam bidang dakwah pada September 2012. Kini beliau berperanan sebagai pendakwah sepenuh masa. Kegiatan dakwah berterusan selama 14 tahun berturut-turut melibatkan pelbagai organisasi. Beliau berperanan sebagai CEO bagi Nippon Muslim Corporation, pendakwah di Japan Dakwah Center, Fajar Iman Matahari Terbit, dakwah Islam di Bumi Matahari Terbit oleh Zulkarnain Hassan Basri dan sahabat. Juga Japan Muslim Foundation, Kyoto Muslim Community. Beliau juga membuat kemunculan di media perdana seperti Mega Mimbar, Islam Nomichi, Syahadah oleh RTM dan Radio IKIM. Okey, saya sudah pun memberi sedikit pengenalan speaker kita pada petang ini. Okey, tanpa akan mulakan kita punya talk ini dengan beberapa soalan bagi mencerahkan para hadirin kita yang kita hormati ini terhadap isu-isu dakwah di Jepun. Soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada Zulsan. Mengapakah Zulsan pilih untuk bekerja dalam bidang kejuruteraan di Jepun? Yang kalau kita tengok, Jepun ni negara yang orang kata negara yang mana budaya kerja dia tu begitu keras. Ya, budaya karosi, kerja sampai mati dan penuh dengan tekanan yang kalau katalah memang betul-betul itulah menekan jiwa lah. Dan sebagai seorang jurutera, apakah yang membuatkan Zulsan mula berminat berkecimpung dalam dunia dakwah ini, sedangkan bidang kejuruteraan dan bidang dakwah tu seolah-olah macam bagai langit dan bumi, macam tak ada kaitan langsung. Ya, kenapa begitu? Boleh Zulsan beri pencerahan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihin. Dengan saya agak saya sedikit ada batuk sedikit. Oh, boleh dengar ke? Clear suara saya? Bismillah. Okey. Allahu Akbar. Okey, ialah di awalnya saya sebenarnya produk daripada Dasar Pandai ke Timur yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Minta maaf saya demam. Jadi pada ketika dahulu Dasar Pandai Timur menggalakkan rakyat Malaysia untuk datang ke Jepun lah. Dan saya salah seorang daripadanya lah yang datang ke Jepun, dan alhamdulillah pada ketika itu dengan promosi yang banyak menjadikan saya minat Jepun. Dan cita-cita saya sebenarnya nak jadi pilot, tetapi tak kesampaian kerana bahasa Inggeris saya yang agak teruk ataupun agak
agak ketinggalan. Jadi Allah telah menghantar saya ke Jepun kerana Jepun ni tidak ada related dengan bahasa Inggeris. Jadi di situlah ya, um, um, rezeki saya dibuka. Sebelum saya lupa, terima kasih kepada Syakirin kerana menghubungi saya untuk saya berkongsi sedikit pengalaman saya dengan anda. Dan terima kasih juga kepada Nazmi Farhan tadi yang telah yang memperkenalkan, ataupun Yazin Saudara Yazin yang juga memperkenalkan saya. Alhamdulillah. Okey. Ya, saya memang engineering, saya bidang engineering. Saya suka engineering, memang cita-cita saya adalah untuk menjadi designer. Saya suka membuat perkara baru. Jadi kerja designer ni ialah dia research, dia create, lepas tu dia create new product untuk market. Apakah keperluan market kan. Jadi sebagai seorang designer, saya kena tahu keadaan sekeliling. Dan saya kena ada fokus future. Dan saya kena perbaiki setiap kerja saya. Kerja tahun depan lebih baik daripada tahun ni kan. Jadi memerlukan barang yang berkualiti. Dan sebenarnya kerja sampai mati ni sebenarnya adalah ajaran Islam sebenarnya. Sebab kita di dunia ni kita bersungguh-sungguh, berlumba-lumba untuk membuat kebaikan sampai kita mati. Jadi sebenarnya kita orang yang patutnya berjaya di dunia akhirat. Surah Al-Baqarah lagi mengatakan siapa mengamalkan Islam, mereka berjaya di dunia akhirat. Dan kita sebenarnya orang yang bekerja dekat dunia ni untuk akhirat. Dan kita sebenarnya bekerja tempat dunia ni bukan tempat relax. Dunia ni bukan tempat kita tidur, bukan tempat kita sepatutnya kita punya motivasi kita untuk berjalan, motivasi kita untuk melihat keindahan alam ni sebenarnya dekat syurga. Cuma Allah bagi sedikit nikmat tu di dunia, sikit je. Nikmat sebenarnya dekat akhirat. Dan ialah sebenarnya Muslim ni orang yang bekerja bersungguh-sungguh. Kalau anda bayangkan Rasulullah berdakwah di Mekah selama 10 tahun, di Madinah selama 13 tahun. Total ada 23 tahun. Dalam masa 23 tahun Rasulullah berdakwah, satu Arab jadi Islam. Satu Arab jadi Islam. Satu dunia Arab jadi Islam. Bayangkanlah berapa cepat tu. Saya dah berdakwah lebih 14 tahun, baru tak sampai 300 orang bersyahadah. 300 lebih lah bersyahadah. Baru 300 lebih. Dalam 14 tahun. Rasulullah berapa tu? Maksudnya, memang laju. Rasulullah buat kerja memang laju, memang cepat. Memang buat kerja sungguh-sungguh. Kalau kita percaya, kalau tengok kan Rasulullah punya masa, 1/3 untuk rehat. 1/3 untuk diri, 1/3 untuk keluarga. 1/3 untuk masyarakat kan. Jadi Rasulullah, kalau kita tengok cara Rasulullah tidur pendek. Bangun malam. Bangun malam, sembahyang tahajud. Dia dengan Allah kan. Lepas tu dengan orang kan. Kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak kan, kita rasa macam mana Rasulullah ni ada masa. Kan? Macam mana Rasulullah ni ada masa. Dia ada isteri dia ada 12 orang. Kan? Dengan ada lagi dia punya sahabat lagi, dengan negara lagi, dengan pada ketika itu macam-macam. Jadi kalau kita nak tengok kerja sampai mati, yang paling hebat Rasulullah lah. Ya, memang dia hidup untuk bekerja, mengembangkan Islam. Jadi sebenarnya kita dekat dunia terlalu relax. Kan? Alhamdulillah kan, Malaysia ni sebenarnya Allah anugerahkan kita negara yang aman, damai. Kan? Masjid 5 minit berjalan dah ada kan. Rahmat sangat. Kan? Lahir Muslim kan. Kita lahir Muslim. Kita tak pernah siapa kat sini ada yang bersyahadah memeluk Islam ke? Kat sini ada tak mu'alaf? Ada mu'alaf kat sini? Ada baru masuk Islam tahun lepas, ada tak? Ada tak sini? Nazmi ada tak kat sini yang baru masuk syahadah tahun lepas? Tak ada. Tak ada. Kita Melayu 100% Islam. Kat Jepun ni, kita nak masuk Islam pun mereka payah. Makan susah, keluarga susah, tekanan susah. Kita tak amalkan Islam susah, faham tak? Kita nak buat jahat, kena menyuruh.
Dekat Malaysia ni nak buat jahat, kalau nak buat mungkar kena menyorok. Dekat Jepun ni nak buat baik kena susah. Jadi apa negara Islam paling hampir dengan Jepun adalah kita, dan kita ni orang kata anda ni semua dengan belajar dekat UM ni, belajar dengan mahasiswa Islam kan, persatuan mahasiswa Islam lagi ni kan. Memang orang-orang yang diberkati Allah dan memang terpilih dah. Anda semua ni orang yang terpilih. Siapa sini memilih untuk jadi Islam? Tak ada. Siapa memilih syahadah? Tak ada. Kan? Anda semua terpilih. Siapa yang pilih? Allah pilih. Kan? Jadi, kalau telah pilih, Allah telah pilih, itu maksud apa? Bila Allah telah pilih, maksudnya anda berkelayakan. Jadi dalam dunia ni, anda semua adalah orang yang berkelayakan untuk berdakwah. Berkelayakan untuk berdakwah. Sebab apa, semua adalah dalam bidang Islam kan, semua sini kan? Ada mechanical engineering ke sini? Ada tak electrical engineering? IT engineering ada tak? Ada tak? Ada. Bidang Tak ada. sains sosial tak? Sains sosial lah yang paling dekat kan. Sains sosial pun hubungan dengan manusia kan. Jadi, anda bukan buat benda. Anda dengan orang hubungan kan. Jadi, orang yang paling orang kata berkualiti yang Allah telah pilih adalah anda. Tapi masalahnya apa? Kadang-kadang saya tak perasan. Kan? Macam mana saya belajar berdakwah kan? Sebenarnya samalah macam anda. Saya tak perasan bahawa saya kena buat benda ni. Saya tak perasan benda dakwah ni saya kena buat. Kan? Jadi, bila bekerja sebagai engineer, saya bekerja bersungguh-sungguh. Dan bila satu ketika, bila saya sampai at the peak tau, saya dipanggil bekerja ke Jepun. Saya mengajar Jepun dah. Saya training Jepun dah. Orang Melayu yang training Jepun. Bila sampai at the peak, saya fikir, ini betul ke saya nak buat ni kan? Saya tengok dekat Jepun ni masa sampai ke sini pada ketika itu, Islam tak ada. Orang tak mengenai Islam. Dari situlah saya tergerak, ini kena ajak ada orang Islam ni kan. Lepas tu cucu cicit saya ni kalau saya biarkan ni memang jadi Jepun ni kan. Jadi saya nak Allah jaga keturunan saya, Islam kekal Islam, saya buat kerja dakwah. Yang saya mulakan sedikit. Dakwah ni sebenarnya ialah kerja kita nak mengajak orang ke arah Islam. Ya kan, kerja mengajak orang ke arah Islam, dan yang kerja yang kita nak servis orang. Kita perlu ada sifat hamba lah, sifat hamba. Sifat nak mengajak orang, sifat tengok orang tak Islam tu rasa macam sedih. Tengok orang masuk Islam tu ada, dia ni tak dapat informasi, rasa macam sedih, mengapa lah dia tak masuk Islam kan. Dan benda-benda macam itulah yang drive saya untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dan Alhamdulillah, dengan ada pengalaman selama 22 tahun bekerja dengan Jepun, pengalaman inilah saya gunakan untuk mengajar mereka Islam. Sebab sebelum ni saya ajar mereka engineering. Saya terangkan mereka mengenai engineering. Tapi Alhamdulillah, setelah Allah berikan saya hidayah, saya ajar mereka Islam. Dan sejak itulah seorang demi seorang memeluk Islam. Dan Alhamdulillah, kalau siapa yang pernah memeluk Islam tu, pernah membawa kawan dia memeluk Islam tu, terasalah nikmat dia macam mana. Orang yang kita ajar tu, dia memeluk Islam. Sebenarnya, saya ajar beribu orang tau. Tapi dalam beribu tu bukan semua masuk Islam. Ada 2-3 orang yang Allah pilih, yang dibukakan hidayah untuk memeluk Islam. Maksudnya, bukanlah usaha saya mereka memeluk Islam. Sebenarnya hidayah daripada Allah. Sebab kalau usaha saya, 1000 orang saya ajar, 1000 orang masuk Islam. 100 orang belajar, 100 orang saya ajar, 100 orang masuk Islam. Sebab saya ajar benda yang sama. Tapi bukan semua menerima sebagai benda yang sama kan. Jadi untuk itulah kan, kerana rasa ingin untuk mengajak mereka Islam, Allah bukakan saya untuk menjadi pendakwah. Bagaimana? Dengan ajak orang. Dakwah ni bukan kerja yang, pendakwah ni bukan kerja yang dilantik. Yazin, esok title anda pendakwah. Bukan saya lantik ada pendakwah. Kan? Situasi kita tu. Macam anda sekarang ni kan. Bukan anda ni kalau keluar semua ustaz kan. Sepatutnya kan. Semua ustaz kan, Yazin? Ustaz ke syekh? Ke baru nak start? Ya? Ustaz?
ke baru nak start? Wah, Macam mana? Dai nanti. insyaAllah. Da'i kan? Da'i. Daya. Jadi da'i ni sebenarnya bukan lantikan. Anda kena mengajak orang. Anda kena pandai buat orang feel good. Anda pandai memujuk orang. Pandai berkawan. Basic of dakwah adalah berkawan. Itu sebab Rasulullah dipanggil sahabat. Sahabat Rasulullah sebab semua kawan. Jadi perkara pertama ialah untuk menjadi pendakwah adalah kita kena pandai berkawan. Berkawan dengan non-Muslim. Mengajak mereka. Dan inilah yang menjadikan saya pendakwah. Saya suka berkawan dengan non-Muslim. Saya suka mengajak mereka ke Islam. Saya suka berkawan dengan mereka kan. Kawan saya kadang lebih ramai non-Muslim pada Muslim ni kan. Sebab apa saya suka berkawan untuk mengajak mereka memeluk Islam kan. Alhamdulillah. Satu demi satu kawan saya memeluk Islam. Rasa macam seronok kalau mereka memeluk Islam kan. Jadi pengalaman membawa mereka memeluk Islam ni hanya boleh berlaku apabila anda pernah membawa seorang kawan ke Islam. Jadi sebulan bila macam mana saya boleh jadi pendakwah ialah saya suka untuk melihat mereka memeluk Islam. Dan situlah saya cari peluang-peluang di sekeliling saya, apa yang saya boleh buat untuk membawa kawan-kawan saya ke arah Islam. Dari situlah Allah buka rezeki saya untuk menjadi pendakwah. Saya tak ada cita-cita nak mahu menjadi pendakwah. Tak pernah dalam hidup saya bercita-cita untuk menjadi pendakwah. Tak pernah. Tetapi usaha yang saya buat tu ke arah menjadikan saya pendakwah. Kan? Usaha yang saya buat tu Allah berikan rahmat untuk menjadikan saya seorang pendakwah. Dan Alhamdulillah Allah berikan JP Dakwah Center ini. Allah berikan rezeki untuk saya berdakwah. Allah Alam. Saya harap menjawablah soalan tadi tu. Bagaimana saya daripada engineering boleh menjadi pendakwah. Okey. Soalan yang seterusnya. Ya, baik. Terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya. Ni sekejap. Okey, pada pandangan Zuzan, mengapa pemahaman masyarakat Jepun terhadap Islam ni masih rendah? Yelah, kalau kita tengok pun disebabkan ini jugalah timbulnya satu polemik pengen yang tak sesuai. Ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada orang Islam yang datang ke ataupun tinggal di Jepun seperti Zuzan sendiri. Minta maaf agak terputus. Apa tadi? Pandangan, pemahaman Jepun rendah. Terputus ya? Terputus tadi. Apa ni? Terputus tadi. Oh, sorry. Apa ni? Okey, apa ni macam kalau kita lihat pemahaman orang Jepun terhadap Islam ini sangat rendah. Dan ada apa implikasinya terhadap umat Islam yang datang dan tinggal di Jepun seperti Zuzan sendiri. Okey. Memang pandangan pemahaman orang Jepun terhadap Islam rendah kerana kebanyakan kita suka sangat budaya kita. Orang Pakistan dia bina masjid, dia bina bentuk Pakistan. Bangladesh dia bina masjid, dia bina bentuk Bangladesh. Jadi Indonesia bina masjid dalam bentuk dia. Jadi bila kita bina masjid dalam bentuk kita, orang Jepun rasa ini daripada foreigner. Orang luar. Kan? Ini bukan kita. Ini bukan related dengan kita. Jadi gerakan Muslim ini menjadikan Jepun tidak berminat untuk mendekatkan diri dengan Islam. Kerana ini budaya luar. Sedangkan Allah mencipta manusia dengan budaya. Dan orang Jepun ni dia paling suka dengan budaya dia. Dan dia lihat Islam ni sebagai macam agama dari luar. Dan itulah menjadi kesukaran kaum pendatang dan kerana kita melihat orang luar. Ya macam Malaysia lah kan. Orang Negro datang. Orang Negro datang dia buat masjid orang dia je sampai. Jadi kita pun tengok ini masjid pelik ni kan. Orang dia je sampai kan, orang kita tak masuk kan. Itulah. Kita isolated diri kita. Kita jadikan macam Islam ni adalah untuk diri kita je. Kita jadi Islam ni untuk agama kita je.
Jadi kebanyakan masjid-masjid sini dia amalkan Islam untuk diri mereka. Dia buka masjid untuk sembahyang solat Jumaat, dia buka masjid untuk dia sembahyang 5 kali sehari kan. Jadi bila dia fokuskan pada diri dia sendiri, dia tak menerangkan pada Islam pada Jepun, jadilah menjadikan pemahaman di Jepun ini rendah. Tidak ada usaha untuk memasukkan budaya Jepun ke dalam Islam. Dan ini menjadikan orang yang datang ni mereka tengok sebagai alien. Kan? Dan sebab itulah kami pun, kad kami dipanggil alien card, dipanggil. Kad alien. Kan? Kerana kad yang orang luar. Nah, jadi orang yang datang ni dia layan sebagai orang luar lah. Foreigner kan. Jadi mereka memandang rendah lah pada Muslim. Taklah rendah, tapi mereka memandang serong lah. Dengan pula ditambahkan Islamfobia. Kan? Sebab Islamfobia ni banyak di Eropah, banyak di Amerika. Kan? Dan dengan adanya mereka, dengan ada ChatGPT ni, mereka mudah nak translate. Dulu tak boleh. Dulu tak boleh nak translate, tak boleh nak content created, nak content keburukan Islam di Jepun, tak boleh. Sebab sekarang ada ChatGPT, mereka gunakan ChatGPT untuk create content memburukkan Islam dalam bahasa Jepun. Jadi inilah cabaran-cabaran kita di sini, di mana Islamfobia dari luar cuba memasukkan budaya Islamfobia ini dengan Jepun, dengan tipu-tipu, dengan kisah-kisah penipuan mengenai Islam. Dan inilah menyukarkan umat Islam untuk bekerja, ya, kerana kita tidak menyebarkan Islam. Orang tak kenal kita, orang takut dengan kita. Orang melarikan diri daripada kita kan. Jadi salah satu ialah pemahamannya rendah ialah kerana sifat kita sendiri yang macam orang Yahudi, hanya pentingkan diri kita. Nah, kita rasa macam Islam ni hanya untuk kita. Jadi kita tak ada sebenarnya Islam untuk semua orang, tapi kita tak sebarkan. Kita buat untuk diri kita je. Kita pergi semayang maghrib kan. Kita pergi semayang isyak masjid, kita buat dengan kita je. Tak bukan orang. Inilah masalah utama kita di Jepun ini. Wallahualam. Saya harap menjawab soalan Baik. Okay, terima kasih. Okay, soalan yang ketiga. Okay, seperti yang saya sudah kata, seperti yang sudah kita dengar, Zuzan sudah pun beritahu lah yang pemahaman masyarakat Jepun ni sangat rendah. Cumanya bagaimana ya kita ni nak ubah persepsi buruk penduduk Jepun ni terhadap agama kita ini, dan juga macam mana selain pada mengubah persepsi mereka, bagaimana kita nak menarik mereka untuk menerima Islam, dan apa cabaran-cabaran yang mungkin Zuzan kongsikan sebagai pendakwah di Jepun. Okey. Macam mana nak menarik mereka untuk menerima Islam? Sebenarnya kita kena berhijrah. Kita kena datang ke Jepun. Sekarang ni ramai sangat di Malaysia ni orang yang duduk seronok. Seronok kan. Seronok di Malaysia, tak nak keluar. Balik raya nak balik kampung dengan mak, nak makan ketupat dengan keluarga kan. Sedangkan kita punya sepatutnya, kita kalau kita tengok kisah sahabat dulu, dia lahir kat Madinah, meninggal kat China. Meninggal, dia tempat lahir dengan tempat meninggal lain. Kita tempat lahir dengan tempat meninggal sama. Kan? Jadi itulah paling perkara. Kita tak tahu nak berhijrah. Budaya hijrah dah tak ada. Sepatutnya kita dengan mak dengan ayah, kita punya reunion balik kat syurga. Kita jumpa nenek kita, jumpa datuk kita, saya nak jumpa siapa dalam keturunan saya yang mula-mula masuk Islam. Siapakah datuk nenek saya yang mula-mula yang bersyahadah menjadikan saya Islam. Saya nak jumpa, nak cakap terima kasih dia. Tak sendiri dah dapat dah kat syurga je. Jadi sekarang ni kita kurang berhijrah kan. Dan kalau kita lihat kan, Malaysia ni sebenarnya antara negara Islam paling maju di dunia. Dengan sistem zakat kita yang multi level, Islam banking kita yang sophisticated, insurans kita ada, tak ada negara kat dunia ni yang
sistem Islam dia sehebat Malaysia. Tahu tak? Negara dunia masih lagi belum memfatwakan zakat pendapatan. Sebab mana ada zaman Rasulullah orang masuk gaji 25 hari bulan? Mana ada masuk gaji 2 bulan? Tapi kita memfatwakan zakat pendapatan berdasarkan ayat Al-Quran yang menyuruh orang yang memetik buah, yang bekerja memetik buah mengeluarkan zakat. Maksudnya orang dulu adalah mengutik kurma adalah kerja utama. Jadi bila kutip kurma, lepas kutip kurma dia kena keluarkan zakat daripada hasil kutipan dia kan, hasil pekerjaan dia. Sebab itulah diwartakan kalau orang yang kutip buah pun kena bayar zakat. Jadi orang yang kerja sekarang ni pun kenalah bayar zakat kan. Dan dekat Jepun ni zakat pendapatan tak diwartakan sebagai zakat. Terlalu ke belakang, fatwa terlalu ketinggalan kan. Dan Malaysia ni adalah negara-negara, orang kata negara-negara contemporary Islam. Kan? Jadi kalau kita yang contemporary Islam ni, yang maju ni tak pergi berdakwah, orang negara mundur nak pergi dakwah pada Jepun, rasa-rasa Jepun boleh terima tak? Tentahlah dah negara mundur, dia punya negara dia pun tak huru-hara, negara dia pun asyik berperang kan, macam mana nak dakwah Jepun? Sampel tak baik kan. Jadi sebagai Malaysia, anda merupakan orang yang paling layak untuk berdakwah. Dan sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar kita dipilih Allah. Kan? Biasa tak kita dengar yang baik pada Allah, yang buruk pada diri sendiri. Kan? Mengapa? Allah nak bagi kita tapi kita nak buat. Allah nak beri pada kita, kita tak minta. Allah nak beri pada kita, kita nak ambil. Kan? Kita tak ambil peluang. Jadi macam mana nak dapat? Kan? Salah satu penyebab utama yang saya tengok orang Muslim gagal berjaya ialah dia set limit. Dia tak stay hungry dan dia set limit. Maksudnya, ini tak boleh lah, ini bukan kerja saya ni. Tak boleh, ini jauh ni, saya tak suka. Dia buat keputusan berdasarkan hak nafsu. Ini tak boleh lah, saya tak minat lah kerja ni. Ini bukan minat saya kan. Sebenarnya dalam Islam ni, kita sentiasa diberi dua pilihan. Buat atau tak. Nak pahala atau nak syurga. Kan? Jadi, depan mata kita tu semuanya adalah pilihan. Dan kebanyakan kita lah, kita buat pilihan yang salah berdasarkan nafsu. Kan? Sepatutnya kita buat pilihan berdasarkan akal. Ada dapat RM50 dengan dapat 100. Mestilah kita pilih 100. Dapat 100 dengan 1000. Mestilah kita pilih 1000 kan. Jadi sebenarnya salah satu sifat kita tak percaya ialah kita tidak memilih dengan akal. Kita memilih dengan nafsu. Jadi inilah yang menjadi satu benda yang paling sukar untuk kita berubah. Dan untuk menarik mereka mengenai Islam ni, kita kena ada Muslim kat sini. Ada Muslim yang mahu mengembangkan Islam kan. Memanglah dakwah bilhal, tapi dakwah bilhal tidak cukup. Dakwah bilhal ni macam intro. Selepas tu kita kena terangkan mereka mengenai apakah Islam, apakah rukun Islam, mengapa beriman, konsep beriman Islam, syurga neraka. Kita terangkan kepada mereka. Barulah mereka boleh menerima Islam. Jadi cabaran pendakwah di Jepun ialah tak ada pendakwah. Ataupun cabaran pendakwah Jepun ialah orang tak berani nak datang ke Jepun untuk berhijrah. Cabaran di Jepun ialah orang tak berani untuk melihat bahawa ada banyak rezeki di sini. Semua tanya, berapa ya gaji? Mula-mula belum buat lagi dah tanya gaji. Kan? Jadi macam mana nak berjaya kan? Sebagai pendakwah, kita kena melabur dulu. Nak berdakwah Jepun, nak berhijrah, kita kena berkabur, kumpul duit. Nak berhijrah, cari kat Jepun. Baru boleh berhijrah kan. Jadi barulah hijrah kita real. Kita sungguh-sungguh kumpul duit, simpan duit. Ada duit, kita pergi masuk Jepun, belajar bahasa Jepun. Masuk sekolah Jepun. Untuk tahan semua pelajar semua orang Jepun, sesiapa sahaja boleh bekerja dengan Jepun kalau dia mempunyai bahasa Jepun yang fasih. Maksudnya N2 lah. Apa saja degree di Malaysia boleh digunakan di Jepun kalau mereka berkebolehan untuk bercakap Jepun. Jadi cabaran utama pendakwah di sini ialah kekurangan orang yang seperti anda yang untuk datang ke Jepun untuk berhijrah. Yang boleh cakap Jepun. Kan? Banyak terlalu selesa dengan apa yang Allah berikan pada rezeki pada kita di Malaysia kan. Jadi kita sebagai negara maju, negara yang
yang pintar kan, rakyat antara negara Muslim yang paling berjaya di dunia, Islam. Islam Indonesia antara yang berjaya tahu sebab kerana ianya adalah Islam yang Islam yang sejahtera, Islam yang balance. Kan? Tak terlalu keras, tak terlalu lembut, dan kebanyakan sistem kita telah memplikasikan sistem Islam yang banyak dalam kerajaan kita. Berbeza dengan negara lain kan. Jauh, comparison jauh. Tak percaya tanya ChatGPT. Dan jadi cabarannya lah ialah kekurangan orang yang nak berdakwah di Jepun. Orang berani. Orang yang yakin bahawa berdakwah ni Allah akan buka rezeki. Kan? Berdakwah ni Allah akan buka jalan. Kan? Sebab Allah nak tengok semua makhluk-makhluk dia pulang kepada dia. Dan kalau kita menjadi orang tengah kepada kehendak Allah untuk membawa hamba-hamba dia ke jalan Islam, ke jalan Allah, mengenal Allah, lagilah Allah suka. Allah suka sebenarnya, tapi itulah kita tak faham, tak pandai melihat peluang kan. Kita selalu membuat keputusan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan akal, logik akal. Inilah yang menjadikan kita ketinggalan di Jepun ni. Okey. Baru-baru ini ada isu kubur yang menimbulkan kekicauan di isu perkuburan Islam yang menimbulkan kekicauan di kalangan masyarakat Jepun. Dan isu kubur saja pun dah jadi polemik. Kalau tak dengar lah. Putus. So saya sebut tadi lah. Dan inilah dengan pelbagai cabaran dan sebagainya tu, Lulusan rasa ada harapan ke untuk penduduk Jepun ni diislamkan sepenuhnya? Ya, saya berani kata diislamkan sepenuhnya seperti masyarakat Melayu kita ini. Dan kalau ini berjaya, pada pandangan Zulsan lah, apa impaknya terutamanya kepada dunia Islam secara keseluruhannya lah. Boleh ke bagi pandangan ya, beri gambar pandangan Zulsan? Okey, kalau tengok track record Islam kalau orang yang jahil pun boleh jadi Islam, orang yang jahil yang tu boleh jadi Islam, apakah lagi orang yang Jepun yang tak jahil ni? Orang Jepun yang menanya Islam pada kita, yang datang ke sini mencari Islam, yang tidak ada tentangan. Kalau dekat tanah Arab tu pun tentangan tu pun boleh semua jadi Islam, kan? Bagaimana mereka tak jadi Islam? Yang kedua, track record Islam berkembang. Track record Islam, siapa ada je kerja pendakwah, Islam akan berkembang. Ini track record dia. Ini memang dah 1400 tahun dah terbukti dah. Islam itu agama yang berkembang. Memang dia punya base dia ataupun dia original dia dah berkembang. Jadi apa cabaran dia adalah tak ada pendakwah, itu je. Kan? Jadi pada saya, Jepun inilah salah satu negara yang paling mudah untuk kerja dakwah. Sebab nak bina masjid ke mana-mana pun tak ada masalah. Nak berdakwah tak masalah. Saya tadi berdakwah, orang politik tadi datang ke JDC. Bulan depan macam Majlis Bandaran Subang Jaya je lah. Panggil, katalah Subang Jaya tu tempat orang non-Muslim. Contoh kan. Majlis Bandaran Subang Jaya sudah panggil saya datang untuk menerangkan Islam pada orang penduduk Subang Jaya. Contohlah kan. Jadi begitulah mereka kan. Mereka memanggil kita. Kalau tengok JDC ni pun mereka berkumpul. Dan tengok pun dekat mana-mana masjid setiap bulan akan ada orang Islam. Jadi insya-Allah dengan kehendak Allah lah kan, Islam ini akan berkembang. Dan memang asas Islam itu berkembang. Jadi apa masalah kita? Masalah kita tidak ada orang yang nak merebut menjadi pendakwah. Tidak ada orang yang nak merebut untuk mendapat peluang ataupun mendapat pekerjaan sebagai pendakwah. Manusia ni kan, dia nak kerja yang terbaik. Contoh, saya nak jadi apa? Saya nak jadi MD. Kan? Nak jadi apa? Saya nak jadi manager.
Saya nak jadi apa? Saya nak jadi, semua nak kerja yang gaji yang terbaik kan, gaji terbaik. Gaji yang terbaik. Tapi tahukah apa pekerjaan paling terbaik? Ialah mengembangkan agama Islam lah. Kerana kerja ini adalah bosnya adalah Allah. Direct dengan Allah. Jadi kalau peluang ini kita tak rebut, anda tak rebut, siapa lagi nak rebut? Siapa lagi nak rebut? Kalau anda semua yang ada ilmu, ada pengalaman, ada ilmu yang pandai bercakap, peta bercakap, kan, tak buat, siapa lagi nak buat? Jadi sekarang ni memang isu kubur ni adalah satu, tapi Jepun ni dia bukan orang yang bodoh. Dia bukan orang bodoh. Dia memang boleh jadi isu. Memanglah kadang isu kubur ni satu isu yang panas kan. Tadi pun sama juga. Tapi orang Jepun ni logik. Dia memahami kalau kita bercakap dengan dia. Dia bukan apa jahil. Jahil tu maksudnya belum apa tahu lagi dah tolak. Dia bukan jahil. Dia bukan tolak terus bulat-bulat. Dia dengar dulu apa alasan kita, boleh tak boleh. Dan tadi pun dia memula sebelum datang dia dipenuhi dengan Islamfobia. Tapi alhamdulillah datang, dia kata terima kasihlah datang, dah cakap 3 jam dengan saya, memahami Islam kan. Jadi sebenarnya polemik ni sebenarnya adalah salah satu peluang untuk kita berdakwah. Sebenarnya dengan adanya polemik, dengan kekecewaan inilah menjadikan Islam lebih mudah berkembang. Contohnya contoh paling mudah tengok macam khinzir lah kan. Khinzir. Sebelum saya datang Jepun, saya tak faham mengapa Allah haramkan kita khinzir. Siapa pernah termakan khinzir kat sini? Yazid pernah tak? Ada tak orang pernah termakan Saya khinzir? ni tak pernah. Ada Alhamdulillah tak orang tak tak pernah? pernah. Tak pernah? Siapa pernah Tak makan pernah. daging wagyu? Daging wagyu. Wagyu, A5 pernah tak? Kobe beef. Pernah? Dia pernah ni. Alin pernah. Jadi sebenarnya daging babi ni, daging babi ni dia sama level dengan daging wagyu tapi harga daging ayam. Faham tak? Rasa dia sebenarnya sedap. Dan kalau Jepun tak pakai babi, dia bodoh. Dia bodoh sebab dia paling berlemak, dia krim, dia sekian ramai. Separuh daripada daging dia lemak. Dan kita tahu yang kita sedap sebenarnya lemak. Perasan tak masak kari banyak lemak, banyak minyak kan? Itu menjadi sedap. Dan macam mana saya tahu? Alhamdulillah Allah bagi saya rezeki. Pernah termakan sekali. Bila saya makan syok, apa basah sedap sangat ni? Harga murah. Macam mana boleh sedap macam saya tak pernah makan harga murah sedap macam ni. Biasa kalau nak sedap macam ni harga mahal. Masa tu saya baru datang Jepun. Masa tu mereka pun tak tahu pasal Islam. Tanya ni ada lagi babi tak? Tak ada. Saya keluar, tak puas hati. Betul ke tak ada babi? Tapi macam mana sedap. Saya datang sekali kedai tu. Betul ke tak ada sup babi? Oh, ini sup ni, tulang ni kami dah hancurkan daging babi dalam dia. Allahu Akbar. Masa tu meloya tekak. Tapi masa makan tu memang sedap. Jadi Allah buat satu daging yang, tahu tak babi ni satu binatang yang superb. Makan sampah boleh sedap. Biasa nak makan, nak dapat daging yang sedap, kena bagi makanan yang baik. Makanan terbaik, barulah binatang tu dapat sedap. Bagi vitamin. Babi ni bagi sampah, dapat daging sedap. Teknologi tertinggi yang Allah bagikan dekat babi ni. Teknologi di mana dia tak kena penyakit. Makan sampah boleh gemuk. Boleh makan apa saja. Lembu tak boleh makan apa saja. Lembu boleh makan rumput je. Mana-mana binatang boleh makan satu benda je. Babi ni Allah upgrade. Jadi babi ni antara ciptaan Allah yang terhebat yang digunakan untuk berdakwah. Dan kalau tak ada babi, saya tak boleh berdakwah kat Jepun ni. Sebab apa? Sebab dia paling suka. Mengapa tak makan babi? Kami ni paling suka ni. Dekat situlah kita gunakan hikmah berdakwah. Dengan adanya babi tu, saya boleh bercakap pasal Islam 2 jam. Bayangkanlah. Tak ada babi, tak boleh cakap. Jadi itulah hikmah. Di mana, bila ada kekecohan, itulah hikmah. Bila ada fokus, orang nak kena fokus kan. Kita tahu kan. Kita tahu surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat, siapa faham surah Ad-Dariyat? Ya? Kuda kan?
Surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat kuda kan. Mengapa Allah cerita pasal kuda? Siapa tahu? Surah Ad-Dariyat kan? Sekejap. Surah 100 Ad-Dariyat. Daripada 1 sampai ayat dia 1 sampai 5. Semua cerita pasal kuda. Demi kuda perang yang lari bertangkas, tertapak mencetuskan api dan meluru menyeru musuh pada waktu subuh sehingga menghaburkan debu pada waktu itu lalu mengepung musuh di tengah-tengah kumpulan musuh. Kuda ni dia boleh masuk tengah musuh tau. Dia tahu musuh dia boleh masuk. Biasa orang tak masuk dah tahu musuh kat sana. Kuda ni hebat, dia jalan laju. Dia lari sampai keluar api. Apa signifikan Allah cerita pasal kuda dekat dalam surah Ad-Dariyat ni? Lepas tu Allah cerita pasal sungguhnya manusia sangat tidak bersyukur dengan nikmat Allahnya. Baru Allah masuk dakwah. Mengapa? Dan sungguhnya ia menerangkan dengan jelas keadaan demikian dan sungguhnya ia sangat melampau dan sayang ke harta. Allah cerita pasal kuda mula-mula. Lepas tu Allah shift cerita pasal manusia. Mengapa? 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 Inilah topik kekecohan dalam Quran, dalam ayat di mana kuda ni dia macam Ferrari. Macam Ferrari pada ketika itu. Kuda laju. Orang semua nak laju, nak perang, nak menang, kuda lajulah. Jadi kuda ni pada ketika itu, kuda ke unta, memang orang Arab suka. Sampai sekarang pun orang suka kuda. Jadi kuda ni satu fokus yang orang nak tarik. Padahal bukan itu isu yang Allah cerita. Allah cerita pasal manusia ni sangat tidak bersyukur dengan nikmat Tuhannya. Tapi Allah nak tengok caution. Kalau contoh macam kita lah. Perhatian semua. Boleh ambil masa kejap tak? Okey, sekarang macam itulah. Manusia ni diperlukan satu perhatian. Calling. Tolong tengok semua kejap boleh tak? Semua dengar sini. Itulah yang dipanggil kekecohan. Dan babi adalah salah satu sifatnya yang sama dengan kuda tadi. Dia memberi kekecohan kepada Jepun untuk tengok, tak boleh makan babi, mengapa punya sedap? Jadi sebenarnya bila ada kekecohan, di situlah ada jalan untuk dakwah. Kan? Sebab itulah orang yang pandai menggunakan peluang, itulah jalan masuk dia. Sebab kalau yang paling dakwah ni paling teruk ialah orang tak nak dengar. Orang tak minat. Orang tak ada point nak dengar. Tak ada interest. Jadi sebenarnya Allah mewujudkan interest dengan apa isu kubur. Bila isu kubur orang tengok Islam, mengapa Islam kena ke bumi? Kita bakar. Oh, rupanya dia percaya pada dia percaya pada hari akhirat di mana ada neraka. Dan dia tahu walaupun meninggal, orang itu adalah, walaupun dia meninggal, kesakitan tu sama juga dirasai. Jadi dah meninggal pun, orang yang meninggal tu badan tu kena dilayan dengan baik. Maksudnya membakar mayat tu samalah memasukkan mereka ke dalam neraka kan. Samalah kan. Tapi kita percaya neraka, dia orang tak percaya neraka kan. Jadi itulah masalahnya sekarang kan. Jadi semoga Allah memasukkan kita ke dalam syurga Faham Jadi macam itulah kita kena gunakan isu-isu tempatan ni, isu-isu macam Allah sendiri berdakwah dalam surah Ad-Dariyat, dakwah yang menarik. Itu sebabnya sepanjang Jumaat pun kita sepanjang Jumaat isunya adalah kita perlu tahu isu tempatan. Kan? Jadi sebenarnya isu tempatan ataupun kekecohan ataupun ini amat penting dalam Islam. Kan? Kena isu-isu macam babi ni kan. Jangan tengok babi ni binatang yang teruk. Babi ni binatang terhebat Allah cipta untuk kita berdakwah. Jadi anda kena ada kacamata yang melihat Islam dari perspektif lain. Perspektif dakwah. Kalau anda tak ada dakwah, anda tengok, kalau anda tak dakwah, cakap babi memang tak boleh pergilah. Busuk bau kan. Apa kat Selangor nak buka babi kan. Contoh kat buka Selangor buat babi kan. Anda nak buka kandang babi kan. Gunalah itu sebagai dakwah. Betul, kita Islam perkenalkan mengapa tak boleh makan babi. Bukan pergi kutuk dia jangan makan babi. Jangan pergi kutuk Cina. Peliknya macam mana kita boleh ada kat Malaysia ni, orang Cina boleh benci kita.
Tak, ini bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah, orang akan sayang Rasulullah. Orang akan sayang kita. Orang akan sayang Muslim ni. Kita sepatutnya buat orang Cina sayang Islam. Sayang kita. Tapi kita pergi benci dia. Siapa yang benci ni? Yang benci orang ni ajaran syaitan. Syaitan suruh benci pada Nabi Adam. Benci sama manusia. Yang membenci inilah ajaran syaitan. Jadi bila kita benci orang tu, keluarkan benda tu, masa bila kita nak dakwah orang tu masuk Islam? Jadi syaitan berjayalah. Syaitan dia punya paling benci dia, tagline daripada, tiada maaf bagimu. Sampai akhirat dia tak maafkan Nabi Adam. Sampai akhirat dia tak suka dia benci Nabi Adam. Jadi kalau kita tengok orang Cina kita benci, tu kita bukan mengamalkan Islam sebenar. Kita kena tengok orang Cina sekeliling kita dengar perasaan kasih sayang. Alah kesiannya dia ni, kalau lah dia dapat bersama-sama. Anda tahu tak? Dalam syurga ni, ada banyak nikmat. Contohnya Yazin kan. Masuk syurga tingkat 7. Punya besar. Dia punya Yazin punya rumah, Nazmi punya rumah, Syakirin punya rumah, dekat syurga punya besar. Duduk seorang-seorang, seronok tak? Besar-besar, semua ada, tapi seorang-seorang buat. Seronok tak? Seronok tak? Semua ada. Macam kat KL, anda pergi KL, semua KL tu anda punyalah. Tapi anda seorang aja ada. Seronok tak? Seronok tak? Syakirin. Senang. Seorang-seorang. Duduk KL seorang-seorang, seronok. Kena ada orang lain. Oh, sono. Kita seronok sebab ramai-ramai. Kita seronok ni sebab kita ada orang ramai. Ada parti. Pergi parti. Seorang-seorang minum. Seronok ke? Makan seorang-seorang. Seronok ke? Makan semua sedap. Tak seronok. Jadi seorang Muslim ni, dia sepatutnya, dia berlawan dengan sifat syaitan. Dia nak berkawan dengan seramai orang. Sebab apa? Dekat syurga nanti nak cerita banyak. Berapa juta tahun kat sana, takkan nak cerita pasal hari ni aja. Kan? Ini kawan saya kepada kawan saya, kepada kawan saya, kepada kawan saya. Kita boleh 10 kali kawan boleh cerita kat syurga tu. Kawan kepada kawan saya tu kan, dia tu barulah seronok. Jadi macam mana kita kena berkawan? Itu sebab sifat Islam ni lah bersaudara. Kita kena saudarakan semua orang. Kita kena satu umat dunia ni kena saudara. Anda kena ada banyak follower. Macam saya. Kan? Bila banyak follower, bila jumpa kat syurga, semua nak jumpa. Baru seronok. Pergi parti, katalah parti saya hari 50,000 orang parti saya buat. Yazin pergi buat parti 2 orang datang. Mana seronok? 2 orang saja datang. Cakap 5 minit dah habis dah. Tak ada apa nak cakap dah. Kan? Jadi anda kena ada mental yang betul. Jadi tengok Cina tu, ni nak ajak dia pergi Jepun. Nak ajak dia masuk syurga. Tengok orang Cina, jangan tengok benci. Benci tu syaitan punya kerja. Syaitan nak benci dia supaya kita tak dapat rapat dengan dia. Kita tengok mereka dengan kasih sayang. Kan? Jadi anda kena tukar mentaliti ni kan. Jangan tengok kekecohan ni, jangan guna kekecohan ni, isu kekecohan ke apa ke, jangan membenci. Kita kena memahami, kesian. Mereka tak boleh makan babi ni sedap rupanya. Kita tak tahu kan. Babi ni diharamkan oleh orang Islam saja. Baik. Okey? 17時からちょっとお時間の方ご予定いただいておりました。MT ステートの山本と申します。4回と言ってみて。Okey. Okey? Faham tak sekarang? Jadi anda kena menjadi orang yang mengajak orang berkawan ramai-ramai. Anda kena berkawan ramai-ramai. Jangan cari musuh walaupun seorang. Jangan jadi macam syaitan. Syaitan menjadi musuh, dia sebenci orang. Jadi bila tengok Cina kena rasa kesian. Tengok Cina sebab tak masuk Islam, kena kesian. Tak cukup kawan kita. Tak cukup orang nak syurga. Jadi insya-Allah kan. Alhamdulillah saya ramailah follower Facebook 30,000 kan. Instagram 30,000, Facebook berapa dah? Tak berapa puluh ribu dah. Kan? Yazin berapa orang follower? Follower Instagram. Tak berapa ratus. Wah, ada seronok dekat syurga. 100 lebih lah dia. 100 lebih je kawan. Aduh, tak seronok . Sebab tu saya ambil. Sebab tu saya sejak yang awal tu. Sebab tak ramai. Tak ramai. Syakirin berapa orang Syakirin kawan? Kawan Instagram berapa ramai?
InsyaAllah mungkin 2-3 tahun saya ada 23 juta. Macam tu lah kita nak dengar kan. 23 juta kawan barulah kita semangat. Mentaliti kita nak kawan ramai masuk syurga. Duduk kat KL seorang-seorang walaupun bandar cantik, nak buat apa duduk seorang-seorang tu? Duduk 5 orang pun nak seronok apa? Jadi sekarang ni kita kena mentaliti nak mengajak seramai mungkin ke syurga. Dan mengajak orang yang terbaiklah yang akan mengangkat level kita lah, mengajak yang non-Muslim. Ini bukan dia suka, Allah pun suka. Allah pun suka dengan kerja kita yang mengajak orang. Kawan kita jadi Allah jadi kawan kita. Dekat syurga insya-Allah. Sebab kita mengajak ramai orang hamba dia pulang kepada menyembah dia kan. Kita memperkenalkan. Jadi inilah satu kerja yang anda kena buat. Anda kena ada azam. Kena ada target, kena ada motif. Dan pertama ialah melihat dunia dari perspektif lain. Faham tak? Jangan melihat dunia bersifat benci. Melihat dunia dapat seperti bunga. Isu babi tu kan. Kan sekarang isu babi kan. Kan? Pergi kutuk-kutuk kan. Benda. Aduh, sayang lah kan. Memanglah orang Muslim tak suka. Yang haram babi tu adalah orang Islam kan. Jadi macam tu. Kita kena melihat dunia pendakwah ni. Dia lihat dunia daripada perspektif lain tau. Dia melihat dunia ni kerja sampai nak mati. Orang pendakwah ni satu je. Dia rehat dekat mana? Dekat dalam kubur. Kalau anda semua kata nak rehat, nak bercuti dalam kubur, itu boleh. InsyaAllah. Anda akan berjaya. InsyaAllah. Kan? Boleh kita sejam je kan? Skrin? Kita boleh lanjut sikit untuk ambil masa. Boleh terlajak sikit tak apa, insyaAllah. Saya ada meeting lain sebenarnya ni. Saya boleh lagi 15 minit lagi, 10 minit lagi boleh? Last soalan terakhir. Boleh? Boleh insyaAllah. Okay, sebab saya ada meeting lain. Okay. Next. Soalan terakhir, itulah. Boleh ke Zulsan ceritakan sedikit lah isu yang baru-baru tu yang berkaitan dengan kuburan orang Islam yang menimbulkan kekejahan di Jepun. Itulah sekarang ni sistem perkuburan ni lah sebenarnya peluang untuk berdakwah. Allah dah bukakan dah peluang. Sebenarnya orang Jepun ni dia bukan semua pembenci. Islamfobia ni 2-3 kerat je. Yang dekat net ni dia bukan ori. Dia nama pun tak nampak. Jadi kita tak payah risau kat Jepun ni lah. Ini kat Jepun ni. Jadi orang ni dia pun tak berani nak tunjuk diri dia siapa. Jadi kita nak takut dengan dia buat apa. Dia pun tak berani nak beritahu diri siapa. Dia guna fake account. Dia kena fake nama tak betul semua. Jadi kita nak takut apa? Kan? Jadi sebenarnya bila ada isu macam tu, macam saya cakap tadi lah, dia macam surat Ad-Dariyat lah. Kuda tu. Jadi bila ada cerita kubur ni, adalah menjadi kita common ground untuk kita masuk. Mengapa memperkenalkan Islam? Kalau kita tunjuk bakar kan, macam ada India bakar ni kan, pun tak ni kan, tak menarik kan. Jadi untuk itu saya ingin mengajak anda semua, boleh share kan? Saya nak share. Sekejap, saya nak share boleh tak? Macam mana saya share ni? Sekejap. Okay. Saya nak share sikit mana? Share screen boleh? Share screen. Tak boleh. Boleh bagi saya approve tak share screen? Okay, mesti. Instagram. Mana Ya. So saya mengajak anda semua untuk datang 3 bulan. Okay. Boleh nampak sekarang Nampak tak? Boleh. Nampak? Okey. Saya mengajak anda untuk datang selama 3 bulan ke Jepun dengan intern atau praktikal atau sukarelawan selama 3 bulan. Apa saja bidang boleh, insya-Allah. Jadi datang 3 bulan dan sambil berjalan, sambil melihat keadaan, sambil membetulkan mental atau transformasi diri, kan? Menyedarkan diri kita yang belum sedar ataupun upgrade lagi diri kita pada lebih baik, kan? Ada banyak rukun-rukun GDC yang kita akan ajar di sinilah, dan saya mengharapkan ada daripada UM. UM paling tak ramai datang ke Jepun ni. Saya tak tahulah, mungkin UM tak suka Jepun kot, tak suka duduk luar negara je. Semua suka dalam negara je. Macam mana, Syikirin? Sebenarnya ada je belajar RPKJ, rancangan
apa ni, ke Jepun. Ada lah. Ya. Dia Jadi ada saya exchange juga. adalah, jadi biasa datang 2-3 hari lah, 3 bulan dulu tu memang tak seronok lah kan. Biasanya ada. Jadi sekarang ni save ni ambil dekat Japan Dawah Center punya Instagram ni, Japan Dawah Center V2 ada pengambilan pelajar. Jadi saya memanggil anda semua untuk datang ke Jepun untuk melihat keindahan alam sambil upgrade diri, sambil transformasi diri, sambil melihat macam mana nak kerja berdakwah. Sambil mencari peluang macam mana berdakwah. Boleh? So, saya membuka peluang ini kepada semua hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Anda semua ni sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang terpilih kan. Anda hamba, ya. Ilmu ada, wajah ada, skill ada kan. Jadi cuma anda tak cukup pendedahan saja kan. Kalau saya yang engineer ni boleh jadi pendakwah, apatah lagi anda semua, lagilah boleh kan. Kalau saya yang tak tahu apa pun boleh, anda yang dah tahu banyak lagilah boleh. Cuma mungkin sedikit mentality perlu di-adjust, itu je. Mungkin sedikit pandangan ataupun sedikit push kan, ataupun sedikit transformasi kan. Alhamdulillah lah, saya dah mungkin sebab saya dah berusia 50 tahun kan. Jadi mungkin ada banyak pengalaman ni saya nak kongsi bersama semua. Jadi siapa yang minat untuk datang ke Jepun boleh nanti tengok search Japan Dawah Center V2. Ya. Okey, saya terpaksa tinggalkan majlis ni, boleh Nazwi sebab ada meeting yang lain. Okey. Kirin, ada masa saya kirim. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Zulkarnain, Zulsan atas ucapan tadi yang kita sangat amat hargai lah. InsyaAllah ada peluang tadi, siapa-siapa yang boleh cakap Jepun tu register saja. Sebenarnya dalam meeting ni pun ada Zulsan, beberapa mahasiswa yang dah pernah pergi ke Jepun. Dan ada, saya tak nak sebut nama lah, tapi mereka memang merancang untuk kembali ke sana untuk kalau boleh cari peluang lah untuk berdakwah insyaAllah. So itu satu input yang sangat menarik, saya serahkan kembali kepada Sarana Najmi insyaAllah. Tinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Pandangan serta pengalaman yang sangat bernilai sepanjang sesi ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua hadirin dan menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Okay, baiklah. Sekarang ini kita akan ke sesi bergambar. Jadinya siapa yang boleh buka kamera tu kita alu-alukan untuk kita jadikan kenang-kenangan lah gambar ini pada kita semua, insyaAllah. Ingat ini nanti gambar ni ingat kat syurga balik. Jadi ramailah, taklah 2-3 orang ni kawan kan. Jadi ingat kita korang semua kena berkawan seramai mungkin Jangan kawan 2-3 orang aja. Jadikan semua satu dunia ni kawan anda, barulah seronok kan. Barulah orang kata barulah menarik kan. Ingat berkawan seramai mungkin musuh jangan sekali. Okey, boleh? Okey. Baik. Terima kasih Zulsan dan semoga insyaAllah di masa hadapan kita boleh adakan program lagi insyaAllah. Okey. Jangan lupa datang Jepun Okey, boleh insyaAllah. Okey. Assalamualaikum semua. Saya maaf kalau saya terkasa terguris ke terhindar ke apa, saya minta maaf lah kepada semua di sini Ramai juga ni kan, 32 orang, 28 orang Okey. Semoga Allah berikan semua tergerak berikan pahala yang sama pada Syakirin kerana dia menggerakkan usaha ni, dan supaya orang tergerak hati untuk menjadi kebaikan, menambah kebaikan, akan ada pahala jugalah. Sebab orang yang menjadi pusat kepada mengajak berbaikan, dia pun dapat pahala yang sama kan. Jadi kita kena tahu konsep MLM dalam Islam ni tahu. Nak jadi orang tengah, buat kerja sikit, pahala banyak. Kita kena cari. Okey. Okay, baik tu. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah Rasulatul As. Semua minta maaf kalau saya kurang Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih semua hadir program.
Dan insyaAllah kalau ada apa-apa lagi boleh ikut perkembangan kita di PMIUM Official dan juga SK Sejahtera. Maaf kalau ada sebarang kekurangan, insyaAllah itu saja dari kami. Jazakumullah khairan, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Arigatou gozaimasu.